Honeybee Center. Di pusat ini, anda dapat belajar banyak sangat tentang lebah. Rupa-rupanya di pusat ini terdapat dua jenis lebah, iaitu lebah madu dan juga lebah kelulut. Banyak yang kita tak tahu mengenai lebah. Jadi di pusat ini mereka akan mengajar cara-cara untuk menjaga lebah dan proses penghasilan madu. Di sini pengunjung boleh belajar dengan lebih mendalam sambil menikmati madu yang manis dan boleh membeli hasil madu. Kalau kita tengok sekarang ni, dia tiada madu sebab sekarang ni bukan musim lebah tu aktif. Ni musim hujan kan. Jadi susah sikit nak tengok kalau ada madu. Kalau dalam bulan Februari sehingga bulan 10 macam tu mungkin ada lebih banyak madu yang kita boleh lihat. Di sini anda dapat lihat proses mereka menangkap lebah liar menggunakan gelodok yang dibiarkan dalam hutan selama sebulan. Itu adalah proses lebah madu. Tetapi macam mana pula untuk proses lebah kelulut? Sebelum tu, saya nak ceritakan dulu perbezaan antara lebah madu dan lebah kelulut. Lebah madu ni, dia boleh menyengat. Lebah kelulut pula, dia tidak menyengat dan saiz dia lebih kecil dari lebah madu. Satu nasi tahan sampai kalau ini dia sarang dia keluar di lubang-lubang kayu, lubang kayu. Jadi kalau kita nak ambil sarang dia, kita kena tebang pokok tu. Ya, kita tebang, kita potong lah. Tapi itu ada nanti pokok tu. Baru ini kita tidak menggunakan pengasap lah. Cuma itu saja. Lepas kita buka, kita harus diamkan dulu selama 5 menit. Jadi kita ini plastik. Kita pinjam sekarang. Ini adalah anak-anak telur. Oh, anak-anak kelulut. Kantongan ini ada dua. Satu kantongan untuk dia simpan madu, satu kantongan dia simpan polen. Kita Wah. tapi bukan ini dia punya kantongan ini, dia madu. Ini adalah kantongan polen. Wah, ini kan dia polen. Ini adalah makanan anak-anak lebah, anak-anak kelulut. Yang ini adalah jejaring yang diperbuat daripada resin bercampur dengan lembut. Ini jejaring ini lebah kelulut dia gunakan untuk bikin dia punya sarang-sarang yang rosak lah. Masa kita mengambil madu ini yang memakan masa yang lama. Kantongan yang kecil. Di sini memang banyak sangat belajar tentang lebah madu dan lebah kelulut. Jadi sesiapa yang ingin belajar dengan lebih mendalam, bolehlah datang ke Borneo Honeybee Center. Antara pantai tercantik di Sabah adalah Pantai Kalampunyan yang terletak di Kudat. Dan tujuan Art hari ini adalah untuk belajar meluncur air menggunakan papan luncur di Bluefin Surf and Dive. Art rasa sangat teruja dan tak sabar untuk mencuba pengalaman baru. Di sini, Art berpeluang untuk belajar cara-cara untuk meluncur ombak. Art diajar oleh Encik Ivan, salah seorang pemilik di tempat itu. Abang Ivan, adakah Pantai Kalampunyan ni pantai yang sering orang yang ingin meluncur ombak datang? Ya, ramai orang datang sini meluncur ombak. Jadi bulan berapa yang sesuai untuk orang yang meluncur ombak ni perlu datang? Paling baik ialah di bulan musim tengkujuh, dari bulan 11 hingga bulan Mac. Ya.
Ya. Tapi kebaikan kita di Sabah ni, kita ada 2 musim. Jadi satu musim lagi, musim kami panggil musim angin barat. Daripada bulan Jun hingga bulan September begitu. Jadi saya pertama kali saya nak meluncur, saya tak pernah lagi buat aktiviti ni, saya dah gemetar. Jadi apa perkara utama yang perlu saya tahu? Cara pertama, mungkin jangan risau. Kerana air dia cetek. Ada apa-apa, kamu boleh berdiri saja. Ya, air sampai ke parah itu. Dan selalu ada itu instruktur di sebelah kamu. Jadi saya nak mula belajar menaiki papan luncur ni, apa perkara pertama yang perlu saya tahu? Perkara pertama, kamu perlu tahu tentang itu surfboard, papan luncur itu. Okey, yang itu di depan dipanggil hidung, nose. Di depan hidung? Ya, belakang ekor. Kenapa kamu mesti tahu ini? Pasal itu hidung depan mesti selalu menghadap pantai bila kamu meluncur. Kemudian kamu akan guna ini leash, ya, tali untuk ankle kamu. Kalau kamu jatuh, itu bot tidak pergi ke depan. Dia tak pergi jauh lah. Ya, tak pergi jauh. Jadi sebelum tu, saya akan suruh kamu baring atas itu bot. Baring. Ya, Okey. baring ke bawah. Baring kat Okey. bawah. Dan bila kami teriak, naik, berdiri. Okey, satu tangan di, okey, kaki belakang dulu, kaki kanan, ya, dan kaki kiri ke depan. Ya. Okey. Macam ni? Ya, tapi satu ni ibu jari kena hadap. Okey. Okey. Wah. Supaya lebih seimbang. Ait cuba berkali-kali untuk berdiri di atas papan luncur, tetapi tetap gagal. Walau bagaimanapun, Ait rasa sangat teruja sebab dapat mencuba sesuatu yang baru. Jadi korang di luar sana yang ingin belajar untuk meluncur ombak, bolehlah datang ke Pantai Kalampunian di Bluefin Surf and Dive. Di Kudat ini terdapat satu makanan yang cukup unik yang tak ramai orang tahu, iaitu nasi dinopot. Jadi hari ini Ait akan mencuba hidangan istimewa ini di Katambar Seaview Cafe. Jom. Di sini Ait bersama Didi, pemilik Katambar Seaview Cafe, bersama-sama menyediakan hidangan ini. Bersama Ait adalah Didi, pemilik Katambar Seaview Cafe yang terletak di Kudat. Didi, makanan tradisional apa yang Didi nak sediakan untuk kita hari ini? Okey, hari ini kita akan sediakan set linopot. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk membungkus nasi linopot ni lah. Bahan-bahan untuk nasi linopot pula adalah dia menggunakan beras kampung dan dibalut menggunakan daun langka bungan. Daun ini boleh membuatkan nasi tu bertahan selama 3 atau 4 hari. Mampatkan dia. Mampatkan dia nasi ni. Dia sudah jadi bulat begini. Kita tutup lah. Jadi nasi linopot ni dia dimakan dan dihidangkan dengan lauk apa? Sebab saya nampak banyak depan kita ni. Bolehlah kita mula mengambil lauk-lauk yang ada di depan ni. Dan nasi linopot ni dihidangkan bersama pelbagai jenis lauk. Wah, memang masa tu Ait tengok lauk dia. Hui. Kita mulakan dari sebelah sini lah kan. Okey. Ini adalah Ini ikan goreng. Kemudian ini sayur. ini saya apa ni? Ini sayur dia gabungan bunga betik, pucuk ubi, lada putih dengan ikan nasi. Terung bakar. Ya. Itulah saya tengok rupa memang macam terung. Saya tak berani nak cakap. Ini adalah Cili padi. padi. Sikit. Kalau nak pedas, boleh letak lagi banyak cili. Ya. Kalau tak suka pedas, boleh letak ikan masin ni ke, Ikan kan? masin. Sambal belacan ni lah. Dan saya nampak dalam ni ada macam nangka. Ya. Ini nama dia sinamuk. Sinamuk. Ya. Kemudian hinabat. Hinaba. Kemudian ini nonsom tuhau. Ini nonsom bambangan. Longsong bambangan. Iya. Kebanyakan lauk dia berasaskan rasa masam
Jadi ada jeruk dan ada sayur yang diperap. Hidangan ni memang penuh dengan makanan yang sihat. Hampir kesemua lauk dia adalah sayur. Jadi inilah nasi Lino Pot yang telah siap dihidang bersama lauk-lauk dia. Wah, jadi meriahnya. Warna-warni. Warna-warni. Dah banyak-banyak lauk ni. Lauk mana satu kegemaran? Saya paling suka sayur ni. Sayur ni. Sayur apa? Sayur bunga petik dicampur dengan pucuk ubi, lada putih. Jadi kita kena mulakanlah dengan sayur tu dan nasi Lino Pot ni. Jadi masa Aid cuba nasi Lino Pot bersama hidangan dia, Aid memang terfikir, wah ini kalau penggemar sayur yang makan memang terus menjadi kegemaran ni. Jadi korang di luar sana yang ingin nikmati hidangan ini, bolehlah datang ke Kudat dan rasa sendiri hidangan yang menarik ni.